Okey Allah. Okay. Bila korang dah rasa sesak masa perjalanan korang dalam hutan, tapi korang dah rasa sesak dah ni. Sesak dah kita ni. Tak jumpa dah ni kita gapo kita cari. Okey, langkah pertama sekali korang kena buat, jangan panik. Jangan panik. Kena ingat tu, jangan panik. Sesekali jangan panik guysku. Jadi buat relax. Buat bertenang guysku. Alright. Lepas korang jangan panik. Tadi jangan panik kan. Okey, langkah kedua korang kena cari tempat untuk korang berehat sekejap. Masa korang dah rasa sesak dah ni, tak jumpa dah apa yang kita cari ni, korang kena cari tempat yang sesuai untuk korang rehat sekejap guysku. Rehat tubuh korang, rehat otak korang. Sama ada korang nak cari batu macam ni ataupun pokok-pokok yang selamat lah sikit, untuk korang relax, mikir. Mikir untuk tenangkan, untuk relaxkan. Okey, jadi bila korang dah relax, lepas korang duduk, korang fikir, korang dah relax, tak letih dah, tak panik dah. Okey, baru korang ambil sedikit makanan yang korang bawa tu, ataupun minuman yang korang bawa tu, air. Tetapi kena ingat, jangan korang makan banyak dan jangan korang minum banyak sebab korang dah sesak ni. Kalau boleh jimatkan, jimatkan makanan dan air. Jimatkan. Jadi bila korang dah rasa dah makan, dah minum sikit, dah relax, lepas tu baru korang fikir, okey, kalau macam tu, dengan tim korang, dengan kawan-kawan korang ni, korang bincang, ayat ke saya, okey, kita patah balik. Jadi langkah patah balik ni, korang ingat tak yang mula-mula video yang Mulang Hanafi kongsi, catah pokok ataupun patah ranting, ikut follow je jalan tu. Follow, insyaAllah dengan selamat guysku. Okey, pasal sesak lagi ni. Okey, jadi selepas semua benda tu korang dah buat, jadi korang duduk fikir, korang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korang berdoa banyak-banyak guysku, minta petunjuk jalan yang betul untuk korang patah balik guysku. Doa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. InsyaAllah dengan izin Allah korang selamat guys. Berjumpa lagi Okey, yang ni memang Mulang Hanafi kena kongsi kepada korang. Jadi bila korang dah masuk dalam hutan guysku, korang ada niat tertentu korang nak buat, teruskan tunai niat korang tu. Okey. Yang penting korang jangan sesekali jangan sesekali bila korang nampak benda tu comel, benda tu cantik, benda tu memang mata korang memang minat benda tu. Jadi kalau boleh korang jangan ambil. Sebab apa jangan ambil guysku? Ada sebab-sebab tertentu guysku. Okey, pantang larang jangan ambil barang di dalam hutan walaupun barang tu cantik. Jangan ambil. Sebab apa? Sebab kita tak tahu benda tu asal daripada mana guysku. Contohlah ada satu akar cantik, dia berbelit, dia berbentuk, memang cantik sangat-sangat dengan mata kasar kita. Tetapi sebelum korang nak ambil tu, kalau korang masuk dengan guide korang, korang kena tanya guide korang macam mana, boleh ambil ke tak boleh, macam mana cara nak ambil. Sebab guysku, banyak berlaku bila kita ambil sambungan bila kita ambil barang di dalam hutan, barang tu cantik, jadi bila kita balik guysku, kita bawa balik barang tu, banyak berlaku benda tu dia minta dipulangkan balik. Jadi contoh korang masuk dalam hutan jauh daripada tempat korang duduk tu, korang dah balik kat rumah ke apa, dia suruh hantar balik barang tu. Masuk dalam mimpi ko, guano ko, adalah cara untuk kita dia sampaikan untuk suruh hantar balik. Jadi jauh guysku. Jadi lagu mana pun korang kena bincang dengan guide korang, dengan dengan orang yang bawa korang tu, boleh ambil ke tak boleh guys. Ramai yang bercerita dan pengalaman yang kita rasa guysku, bila kita ambil barang-barang di dalam hutan ni tanpa izin, semua ada hak milik masing-masing guysku. Jadi kita ambil sesuka hati. Banyak bila dia balik je dia demam, bila dia balik je sakit go ni sakit go tu, penyebab dia adalah dia ambil barang sesuka hati di dalam hutan. Jadi pesan Mulang Hanafi, sebelum nak ambil tu minta izin dulu guysku. Sebelum minta izin, tanya dulu kepada guide korang macam mana cara nak minta izin guysku. Beres.